Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Izzarin bin Muhammad Sapawan. Saya dari kelas 4 Alif. Saya akan berceritakan tajuk sang monyet dan sang buaya. Sang buaya bertinggal dengan isterinya. Monyet bertinggal seorang sahaja di atas batang pokok salah satu. Buaya pada suatu hari buaya berehat di tebing sungai dan monyet nampak buaya itu. Monyet beri buah-buahan kepada buaya banyak, dan buaya pun berlama-lama kelamaan buaya jadi kawan dengan monyet. Pada suatu hari monyet memberi buaya banyak buah-buahan untuk bawa balik bagi isterinya. Isterinya suka sangat kerana isterinya bercakap hatinya baik, hatinya mesti enak. Selepas itu buaya membawa monyet ke tempat dia untuk makan malam, dan buaya beritahu yang sebenar. Isteri saya mahu hendak makan hati kamu. Dan monyet pun tipu. Mengapa kau lewat beritahu? Saya punya hati di atas pokok. Dan mereka pun patah balik. Dan mereka pun berlari cepat pantas. Sekian, terima kasih.